Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam biru warna. Saya Nurin Balkis melaporkan dari Inasis BSN Universiti Utara Malaysia. Baiklah, sekarang kita berada di perkarangan Student Lounge Inasis BSN di mana program Riang Syawal bersama BSN sedang dijalankan. Acara ini menyaksikan penyertaan pelbagai kaum yang bersama-sama meraihkan kemeriahan Syawal dalam suasana penuh harmoni. Para pengunjung menikmati juadah tradisional serta persembahan tarian yang mencerminkan kepelbagaian budaya. Program ini turut mengeratkan hubungan dan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Apa harapan Wiyah untuk sepanjang program ini berlangsung? Harapan saya supaya semua pelajar enjoy the food, enjoy suasana dengan kawan-kawan, boleh ambil gambar banyak-banyak, and harapnya after this kita boleh buat lebih lagi. Program Riang Syawal BSN bukan sahaja sekadar sambutan perayaan, malah merupakan sebuah lambang perpaduan yang harus kita kekalkan. Saya Nurin Balkis Kamarudin melaporkan bagi Dinamik Warta. Informasi kita, inspirasi semua.